Simpang Kuala mempunyai 12 blok perbabitkan 800 unit rumah, manakala seberang terus 10 blok rumah dengan 360 unit rumah. Maswings, anak syarikat penerbangan Malaysia MBS, menyasar 1.5 juta penumpang tahun ini berbanding 1.4 juta tahun lalu. Sasaran tersebut boleh dicapai berdasarkan pertumbuhan jumlah penumpang di kawasan yang dilalui Maswings selain kejayaan pelan pengembangannya di kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina BIMP-EAGA. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Maswings, Datuk Muhammad Nawawi Awang, muatan Maswings juga meningkat dari 59% pada 2008 kepada 64% tahun lalu. Dalam pada itu, prestasi ketepatan masa OTP Maswings adalah yang terbaik di negara ini dengan purata 94% di daftar tahun lalu dan dijangka mencapai hasil lebih positif tahun ini. Baiklah, sekian berita buat waktu ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama dengan saya Hakim Nasir dan Farhatul, hari ini akan membawakan kepada anda laporan berita dari seluruh negara melalui petugas-petugas kami yang akan kami paparkan melalui berita wilayah dan antara laporan yang menanti anda. Janji ditunai dengan peruntukan 2.98 bilion ringgit untuk rakyat Sabah. Persembahan kebudayaan di Pasar Malam. Jadi kita jumpa 5 petang nanti. Baik, kembali bersiaran secara langsung dari Kompleks Sukan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Kuantan ini dalam debaran perlawanan akhir antara UiTM menentang Kolej Komuniti Selangor dalam saingan futsal IPT peringkat akhir ini. Dari separuh masa yang pertama 1-0 milik UiTM. Jadi bagaimana selepas ini? Jadi ayo bersama dengan Izzuan dalam debaran 20 minit seterusnya bersama dengan Izzuan. Aksi babak yang kedua akan bermula sebentar saja lagi, dengan kedudukan di separuh masa yang pertama memihak kepada pasukan UiTM menerusi jaringan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Mahat pada minit yang ke-18 ataupun kira-kira kurang daripada 2 minit perlawanan di babak yang pertama ditamatkan. Kolej Komuniti Selangor pastinya akan turun berhabis-habisan untuk mencari gol penyamaan, sementara bagi pasukan UiTM satu jaringan yang dimiliki harus dipertahankan ataupun harus digandakan untuk mereka memburu kejuaraan yang ketiga berturut-turut. Asakan awal dilakukan oleh pasukan UiTM Manusia Afif Ashraf. Ini satu rembatan yang percubaan dari luar yang dilakukan oleh Ahmad Ikram Zakaria, tidak menepati sasaran. Jaring gol tunggal iaitu Ali Mahat direhatkan untuk permulaan di babak yang kedua ini. Sakan yang cuba diatur oleh pasukan Kolej Komuniti Selangor menerusi Muhammad Farid juga tidak menepati sasaran. Hantaran jauh mencari Afif, tetapi akhirnya tepat kedakapan penjaga gol pasukan KKSL iaitu Khairul Izzuan. Keser mengatur gerakan Zulhairi untuk Fitri, kembali Fitri. Satu gerakan yang diatur oleh pasukan KKSL berjaya dipatahkan. Serangan yang cuba digerakkan, Farid dipersalahkan kerana menghalang pergerakan yang dilakukan oleh Afif Ashraf. Kali UiTM satu lagi percubaan dari jarak jauh, kali ini menerusi Azri Syam.
juga dapat dihalang oleh pasukan KKSL. Mereka hadir lagi. Azri Syam antaran 1-2 bersama-sama dengan Afif Ashraf, tetapi sentuhan yang terakhir dilakukan oleh Azri Syam tidak begitu sempurna. Fitri, Zuhairi kehilangan bola. Afif, semula satu serangan balas yang cuba dilakukan pantas, tetapi Muhammad Faizuddin gagal untuk mengawal keadaan. Semula Fitri mengawal untuk pasukan KKSL. Azwan, Farid kembali semula untuk Azwan. Montaj football yang cuba diatur oleh pasukan KKSL. Namun begitu semula ke belakang untuk Farid. Fitri di seberang sana cari Azwan. Fitri masih lagi cuba untuk memecah barisan pertahanan pasukan UiTM. Fitri ketika ini masih lagi Fitri, rembatan dari luar kotak penalti ataupun daripada luar kotak D. Terbias untuk sepakan penjuru buat pasukan College Community Selangor. Farid, satu percubaan first timer yang menarik daripada Farid, tetapi tindakan cemerlang juga untuk Nur Azrin. Lagi Farid mengatur gerakan. Hampir-hampir sahaja pintu gol pasukan UiTM hampir dibolosi. Kita perhatikan di sini first timer yang dilakukan oleh Farid, berjaya diselamatkan oleh Azrin. Farid yang dipilih sebagai pemain terbaik ketika membantu pasukan College Community Selangor menyingkirkan pasukan College Community Pahang di peringkat suku akhir. Ini berusaha keras untuk mencari gol penyamaan pasukan KKSL, tetapi UiTM kini mengawal keadaan. Satu tindakan keras yang dilakukan oleh Fitri. Layangan kad kuning untuk pemain KKSL, Muhammad Fitri Muhammad Yatim. Kita perhatikan pergerakan yang menarik dilakukan oleh Afif, tetapi kekasaran oleh Fitri menyaksikan beliau dilayangkan kad kuning. Sepakan percuma di luar kotak D untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan UiTM sebenarnya terkena tiang, tapi kali ini dikawal oleh pasukan KKSL. Apakah ada satu lagi layangan? Tetapi kali ini amaran saja diberikan oleh pengadil kepada Ahmad Ikram. Tidak ada layangan kad kuning. Sudah 2 kad kuning yang dilayangkan oleh pengadil pada perlawanan ini. Satu kepada Fauzul Hazir untuk pasukan UiTM di awal babak yang pertama, dan sebentar tadi untuk pasukan College Community Selangor dilayangkan kepada Fitri Muhammad Yatim. Ini dia Fitri, cuba untuk mencari idea, mencari ilham bagaimana untuk memecah pertahanan pasukan UiTM. Satu peluang di sebelah sana, satu rembatan yang cuba dilakukan. Percubaannya daripada Syah Nuriman Hamid, pemain terbaik perlawanan akhir musim lalu. Kita perhatikan di sini rembatan yang dilakukannya, tetapi tinggi melewati palang gol. Satu lagi 2 lawan 1 peluang untuk pasukan College Community Selangor. Hantaran ke tengah kali ini mujurlah tangkas tindakan yang dilakukan oleh Nur Azrin. Menerusi hantaran yang cuba dilakukan oleh Zuhairi. Kita perhatikan di sini 2 lawan 1. Menanti di seberang sana adalah Syaril Anwar, tetapi akhirnya hantaran ke tengah berjaya dipintas oleh Nur Azrin Adnan. Nampaknya pasukan College Community Selangor
meningkatkan tempo permainan mereka di awal babak yang kedua ini, kerana mereka menyedari mereka perlu mencari sekurang-kurangnya 1 gol bagi menyamakan kedudukan. Kembali Akmal Yazad dimasukkan untuk pasukan UiTM. Sementara itu pasukan KKSL kini melakukan asakan. Satu peluang dari sebelah sana, satu lagi, kali ini bagaimana? Percubaan yang diatur oleh Zuhairi terkena tiang gol. Terselamat sekali lagi pintu gol pasukan UiTM. Kita perhatikan pergerakan ini, percubaan awal yang berjaya dihalang dan akhirnya hadir Zuhairi di sini. Tetapi rembatan kaki kanannya pula diselamatkan oleh tiang gol sebelah kiri pasukan UiTM. Hampir-hampir mereka mencipta gol penyamaan. Sepakan percuma untuk pasukan KKSL. 6 minit sudah pun berlalu. Aksi di babak yang kedua. Kurang daripada 15 minit lagi untuk ditamatkan. Dengan kedudukan masih lagi kekal UiTM 1, Kolej Komuniti Selangor 0. Gol UiTM dijaringkan oleh Muhammad Ali Mahat pada penghujung aksi babak yang pertama. Tetapi di separuh masa yang kedua ini menampakkan kesungguhan yang dipamerkan oleh para pemain Kolej Komuniti Selangor dalam usaha mereka untuk mencari gol penyamaan. Azri, selagi Azri dihalang dan akhirnya sepakan percuma dari luar kotak di. Pergerakan Azri dihalang oleh Zulhairi Zulkifli. Kita perhatikan di sini, dia berjaya melepasi halangan Zulhairi yang akhirnya dilayangkan kad kuning. Pemain yang ketiga menerima kad kuning. Sementara itu permainan pantas yang cuba diatur oleh Azri tidak dibenarkan oleh pengadil. Apakah sepakan ini akan dilakukan terus oleh Afiq Nadi dengan rakan-rakan sudah pun menanti. Semua pemain UiTM berada dalam peta di. Satu hantaran tetapi gagal disudahkan oleh pemain yang memakai jersey nombor 9 Muhammad Faizul Azwan untuk sepakan ke dalam buat pasukan UiTM. Pintas, peluang untuk Azri, bagaimana? Satu peluang yang terhidang sebenarnya untuk pasukan KKSL, tetapi akhirnya dipersia-siakan oleh Muhammad Syahnur Riman Hamid. Kita perhatikan Azri merampas bola, tetapi tindakan penyudah yang gagal dilakukan oleh Syahrul Riman. Sekali lagi Azri, kali ini dikasari. Yazad dipersalahkan. Akmal Yazad Amri dipersalahkan. Kita perhatikan di sini sekali lagi Azri Basali menjadi duri dalam bagian buat pasukan UiTM. Kelincahannya benar-benar menggugat kekebalan benteng pertahanan pasukan UiTM, mengucang-acirkan para pemain UiTM khususnya di babak yang kedua ini. Mereka berusaha mencari gol penyamaan. Bersedia kali ini sepakan yang akan dilakukan oleh Faizul Azwan Ramli. Sementara Nur Azrin Adnan, penjaga gol pasukan UiTM, mengarahkan rakan-rakan untuk membina benteng yang lebih kukuh. Mujurlah percubaan yang dilakukan oleh Faizul tinggi melewati palang gol. Kita perhatikan dia melihat ada ruang, tetapi rembatannya pula tersasar tinggi. Ali KKSL mengatur gerakan, diasak oleh para pemain pasukan UiTM. Satu tindakan baik yang dilakukan, peluang untuk pasukan KKSL kali ini. Sekali lagi tindakan cemerlang
Permainan yang baik dipamerkan oleh Muhammad Azri. Ternyata pemain ini banyak mendatangkan masalah untuk pasukan KKSL. Percubaan satu lagi peluang yang dimiliki oleh pasukan KKSL. Muncullah tindakan pantas untuk UiTM melakukan asakan. Semakin menarik perlawanan ini. Kedua pasukan saling berbalas serangan pada ketika KKSL melakukan asakan. UiTM juga menerusi strategi serangan balas mereka. Hampir-hampir sahaja mampu untuk menggugat kedudukan pasukan KKSL. Kembali Ali Mahat dimasukkan di pertengahan separuh masa yang kedua ini. Mungkin jurulatih mereka Adi Syarul Nizam merasakan ada sedikit yang kurang, khususnya ketika pasukan UiTM melancarkan serangan. Mereka dilihat lebih banyak diasak. Kali ini UiTM mengatur gerakan. Satu peluang. Teruskan kata pengadil. Hamparan jauh daripada Izwan untuk mencari Farid, tetapi kembali dikawal oleh Yazad. Masih lagi Yazad untuk Ali Mahat. Ali Mahat gagal melepasi kawalan pemain KKSL yang akhirnya dia dipersalahkan. Satu lagi kekasaran. Satu lagi kekasaran yang dilakukan oleh Fauzul Hazir. Dan kali ini time out diminta untuk kedua pasukan. Tapi setakat ini tidak dibenarkan lagi oleh pengadil. Diteruskan lagi. Inilah dia percubaan terakhir yang dilakukan seperti tadi yang dilakukan oleh pasukan Kolej Komuniti Selangor. Manusia pemain mereka, yaitu Fitri Muhammad Yatim. Fauzul yang juga merupakan penjaring terbanyak musim lalu. Pasukan UiTM dengan menjaringkan 42 gol di sepanjang kejohanan. Dia menjaringkan 11 gol pada sekit yang keempat, 10 gol untuk sekit yang ketujuh. Begitu juga dengan 9 gol pada sekit yang ke-8. Sementara di grand finale musim lalu dia menjaringkan 12 gol untuk membantu pasukan UiTM. Kini mereka mengasah Ali Mahat satu sama satu, tetapi akhirnya tindakan pantas yang dilakukan oleh Khairul Izwan meninggalkan posisinya untuk menyelamatkan keadaan. Kemasukan Ali Mahat sedikit sebanyak mengubah corak permainan pasukan UiTM. Satu lagi peluang. Ali Mahat, masih lagi Ali percubaannya kali ini menjadi selamatkan. Semula pasukan KKSL mengatur gerakan, tetapi bola terlebih dahulu sudah pun keluar dari kawasan permainan. Gagal dikawal kemas oleh Muhammad Arni Abdul Hadi pada ketika pasukan KKSL cuba mengatur serangan balas. UiTM sudah mula untuk mengatur ancaman demi ancaman dan juga asakan demi asakan. Inilah dia Adi Syarul Nizam, jurulatih pasukan UiTM, yang kembali memasukkan 5 pemain utama mereka yang diketuai oleh Ali Mahat. Satu peluang untuk pasukan UiTM, tetapi akhirnya Khairul Izwan berjaya mengawal keadaan untuk pasukan KKSL. Arni untuk Fazrul, ke seberang sana Azri, Fitri di seberang sini. Ini untuk Farid. Sebelum mengatur gerakan mengusir Fitri dari tengah. Kehilangan bola Fitri. Peluang untuk pasukan UiTM mengatur, rasakan percubaan yang berjaya dilakukan oleh Akmal Yazad. Tetapi sudah pun bersedia Khairul Izwan
untuk mempertahankan pintu golnya. Tapi masih lagi dalam kawalan pasukan UiTM. Ali Mahat ke seberang sana. Oh, hampir-hampir saja tindakan yang dilakukan oleh Zuhairi membuahkan hasil untuk pasukan UiTM. Kali ini Ali Mahat, satu rembatan dari jauh berjaya diselamatkan oleh Izwan. Oh, kali ini UiTM benar-benar sudah pun mendapat semua sentuhan mereka. Satu lagi Fusaima yang dilakukan oleh Ali Mahat. Tetapi kali ini peluang untuk pasukan KKSL, tetapi peluang yang dipersia-siakan oleh Adni. Tindakan pantas yang dilakukan oleh Khairul Izwan mencipta ruang untuk pemain pasukan KKSL, iaitu Muhammad Adni Abdul Hadi. Tetapi Adni memilih untuk melakukan rembatan tinggi melambung. Kita perhatikan di sini. Percubaan yang dilakukan oleh Adni gagal untuk menepati sasaran. Terlepas satu lagi peluang KKSL. Tinggal kira-kira 9 minit saja lagi untuk mereka. Kurang daripada 10 minit buat pasukan KKSL mencari gol penyamaan untuk sekurang-kurangnya mengheret perlawanan ini ke masa tambahan. Hasil lagi berusaha, tetapi kali ini tindakan yang dilakukan oleh Farid Muhammad ternyata sia-sia. Satu kosong. Jaringan yang dilakukan oleh Ali Mahat memisahkan kedudukan pasukan. Untuk pasukan UiTM di landasan mempertahankan gelaran yang mereka miliki. Kali ini mereka mengatur gerak lagi. Satu percubaan, tetapi tindakan pantas Khairul Izwan. Percubaan yang dilakukan oleh Ikram Zakaria yang dimasukkan. UiTM terus melakukan asakan, tetapi kali ini percubaan Azri Syamad Som pula bersasar jauh untuk pasukan UiTM. Sememangnya UiTM diletakkan ataupun dilabel selaku pasukan pilihan kerana mereka mengekalkan sebahagian besar daripada para pemain yang beraksi dalam saingan musim lalu. 9 pemain musim lalu masih lagi dikekalkan, dengan 2 daripadanya merupakan pemain kebangsaan. Manakala bagi pasukan KKSL pula boleh dikatakan ramai muka baru dibawa masuk, dengan hanya mengekalkan 3 pemain yang beraksi pada saingan musim 2011 yang lalu. KKSL mengatur gerakan, tapi ia berjaya dihalang. Pergerakannya yang berjaya dihalang oleh para pemain UiTM. Namun begitu, semula KKSL musim Fitri cuba masuk ke dalam. Ini ke seberang sana. Semula dikawal Afiq untuk Azwan. Antara mencari Fitri, kembali kepada Azwan. Bagaimana Azwan cuba untuk melepasi kawalan yang dilakukan oleh Zulfadli Ali. Berjaya menghalang pergerakan Azwan untuk sepakan penjuru. Sekali lagi Zulfadli menjadi penghadang untuk pasukan UiTM. Semula mengatur gerakan dari bawah. Bermula musim Fitri seberang sana untuk Adni. Satu lagi percubaan yang dilakukan oleh Afiq Nadi. Rembatan kaki kirinya tinggi melewati palang gol. Masa kian suntuk untuk pasukan KKSL. Serangan demi serangan, gerakan demi gerakan diatur, tetapi masih lagi gagal
untuk memecah kekentalan benteng pertahanan pasukan UiTM yang kini berpeluang untuk menggandakan kelebihan mereka, tetapi satu percubaan yang gagal disudahkan oleh Khairul Effendi. Dan kini peluang untuk pasukan KKSL pula, tetapi tiada ruang untuk melakukan percubaan. Nadi akhirnya rembatannya yang tidak menepati sasaran daripada Zuhairi Salahuddin. Kita perhatikan di sini peluang oleh pasukan UiTM, gerakan yang dimulakan oleh Ikram untuk Khairul Effendi, namun begitu dia gagal. Biarpun hanya berhadapan dengan Khairul Izzuan, penjaga gol pasukan KKSL. Semula KKSL mengatur gerakan. Azri, satu percubaan yang baik dilakukan oleh Azri, tetapi masih lagi gagal untuk melepas ataupun mengatasi penjaga gol pasukan UiTM, Muhammad Nur Azrin. Namun begitu mereka masih lagi mengatur rasakan satu percubaan kali ini. Rembatan yang dilakukan oleh Farid Muhammad. Sekali lagi nampaknya Azrin bertindak cemerlang di pintu gol pasukan UiTM. Sementara itu perlawanan diberhentikan seketika kerana penjaga gol pasukan UiTM, iaitu Muhammad Nur Azrin, mengalami kecederaan. Setakat ini dia telah pun beraksi cemerlang dengan menafikan gerakan-gerakan dan juga percubaan-percubaan yang dilakukan oleh pasukan KKSL. Musim lalu dia turut berada dalam skuad yang menjulang kejuaraan di Grand Finale ini untuk kejohanan Futsal IPT 2011 bersama-sama dengan pasukan UiTM. Satu gerakan baik yang dilakukan oleh pasukan KKSL. Sekali lagi tindakan cemerlang daripada Azrin menyelamatkan pintu golnya. UiTM kini mengasak menerusi Fadli. Semula ke belakang untuk Azri Syam. Afif kini mengawal. Afif gagal melepasi halangan, namun begitu kembali untuk UiTM mengawal keadaan. Zulfadli semula ke bawah kepada Ikram, tetapi akhirnya hantaran Ikram gagal menemui rakan-rakan. Tetapi kita perhatikan tindakan cemerlang yang dilakukan oleh Syahnur Riman, namun begitu sekali lagi dia dihampakan dengan ketangkasan Nur Azrin Adnan. Dan kali ini time out untuk kedua pasukan. 1 minit diberikan untuk Edi Zarulizam, pengendali pasukan UiTM, dalam mempertahankan kelebihan pasukannya. Sementara Kusmaini Muhammad Nur ataupun Kusmaini Nur Rosli juga mempunyai 1 minit untuk merencana sesuatu bagi yang membantu anak buahnya mencipta jaringan penyamaan yang sememangnya amat diharapkan pada ketika perlawanan hanya tinggal 5 minit 46 saat saja lagi untuk ditamatkan. Dengan kedudukan masih lagi memihak kepada UiTM menerusi jaringan Ali Mahat. Sambung aksi di babak yang kedua. 5 minit 46 saat memisahkan UiTM